Hai, nama aku Adam, seorang eksekutif marketing dan sales di sebuah syarikat swasta. Dalam hidup ni, aku percaya 3 benda ni je. Rules pertama, jangan ganggu orang. Rules kedua, jangan peduli hal orang lain. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ni ada khabar buruk sikit. Kawan kita Amin, rumahnya dilanda banjir. So hari ni kita orang fikir nak buat dia berkilat sikit lah, sebab boleh ringankan sikit beban dia. Adam, aku nak minta tolong kau sikit pasal planning marketing ni, boleh? Rules ketiga, jangan bagi peluang orang gunakan kau. Nanti aku yang buat, kau yang dapat nombor. Hah? Apa dia? Patutlah kawan dia ni tinggalkan dia. Cukup masa, kerja settle, aku balik. Korang dah bayar zakat pendapatan belum? Aku bayar dekat website PBZ. Simple je. Ada kalkulator siap. Korang tak bayar lagi lah tu. Pasal tu lah rasa sempit je selalu. Macam tu lah rutin aku setiap hari. Cukup aku dengan dunia aku, sampailah suatu hari. Ni pasal kau. Nak asal sekali? Tak apa, korang gerak dulu. Aku rasa aku tak ada apa-apa. Manual pengguna. Nama aku Adam Hafiz. Ke untuk Adam Hafiz lain? Scam ni. Ni aku dah lambat dah ni. Mana klien ni? 1 jam lebih dah aku tunggu kau ni. Lagi 10 minit kau tak datang, aku caw. Mak kau pula phone tertinggal. Time-time ni pula kau nak buat hal. Sorry bang. Malang sangat nasihat aku ni, ya. Ke sebab aku tak ikut arahan kau? Kali ni aku dengar arahan kau. Jangan bercakap. Pilih proposal kedua. Kacang lah. Aku bukan bercakap sangat kat office ni. Lagi satu, esok bukan ada meeting pun. Adam, Afiq, hari ni korang perlu present proposal marketing untuk projek F&B tu. Bos kata urgent. Dam, cuba kau suggestkan dekat aku proposal mana yang kita nak present nanti. Aku dah buat semua ikut plan kau. Kau rasa proposal 1 ke proposal 2? Of course lah proposal. Ni. Beres bos. Macam biasa. Aku set up semua, kejap lagi kau present . Apa
Lah aku pula present. Kau lah present. Dam, kau kan power bab ni. Kau present lah. Dam. Good job, guys. Teruskan. Jangan lupa nanti progress update dekat saya. Weh, Dam. Aku tak expect betul bos setuju dengan proposal kedua tu. Kau memang genius lah, Dam. Lepas ni senang lah kerja kita. Semua dah approve, senang. Dam. Thank you sebab kau bagi aku peluang present petang ni. First time aku rasa bos nampak effort aku selama ni. Serius, thank you. By the way, jom lah. Join aku dengan budak-budak lain. Futsal malam ni. Alah, jomlah. Tak guna pun suara kau tu. Buat pertama kalinya aku rasa tembok asing yang aku bina mula runtuh. Sedikit demi sedikit. Benda pula ni. Aku ni pandai nak decode maksud dia ni. Tak faham lah aku. Ni Mak masak special untuk Adam. Makan lebih sikit. Thank you, Mak. Sedap ni. Makan. Adam cuti lama ke? Adam ambil cuti seminggu, Mak. Yalah, sebab nak teman Mak berbuka puasa. Alang-alang tu cuti sampai raya terus. Uish. Lama cuti tu. Bolehlah jalan-jalan kampung, ambil angin. Asyik je, dah lama benar ambil angin bandar tu. Sampai tak ingat nak balik kampung. Yang Mak bagi itu, baca tak? Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahu azim. Adam termenungkan apa tu? Tak ada apalah, Mak. Adam ada terfikir kerja sikit. Adam masih marah lagi ke dengan orang tu? Apa masalah kau? Kau claim tu masih kerja kau seorang? Kau memang ada plan nak tikam belakang kau apa ni? Dah, sabarlah. Lagipun position tu untuk seorang je. Sorry. Aku terpaksa. Paksa Main? Kau nak sangat kan? Kau ambil? Sekarang satu. Aku tak nak tengok muka kau lagi kat sini. Faham? Mak pernah tak rasa bila Mak dah buat satu benda tu bersungguh-sungguh, Mak dah percaya dekat orang tu tapi orang tu tikam belakang Mak? Kalau sekali kena tipu, takkanlah kita nak hukum semua orang sama. Kalau seorang buat jahat, takkan kita nak berhenti buat baik? Sampai bila Adam nak simpan rasa dendam tu? Adam ni marah kat dia ke marah kat dia Adam? Mak pernah tak rasa marah dekat orang tu yang
membuak-buak. Marah memanglah ada. Tapi hati kita ni kecil. Takkan kita nak kumpul semua marah tu dalam hati kita? Habis benda-benda yang lain tu nak letak kat mana? Bila nak rasa tenang, nak bahagia? Ada cara mudah. Tak ramai orang buat. Solat. Kita mengadu pada Allah. Barulah tak rasa berat pendam seorang-seorang. Best juga. Daripada TikTok Muhammad. Tahu pun. Siapa suruh jangan-jangan balik? Selama ini aku mencari jawapan dalam arahan. Sedangkan jawapan itu sudah lama ada di depan mata. Pada langkah yang diperlahankan, pada tangan yang menghulur dan pada hati yang akhirnya memilih untuk hadir. Adam! Dah siap ke ya? Jom! Okey, Mak. Dan akhirnya aku sedar. Manual itu bukan bertujuan untuk mengarah. Ia cuma memulangkan aku kepada fitrah.